Lebih 2.3 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Lebuh Raya Utara Selatan Kendalian Plus Malaysia Berhad setiap hari mulai Rabu depan sempena Aidilfitri. Peningkatan mendadak trafik mencecah lebih 21% dijangka pada 18 hingga 20 Mac dan 27 hingga 29 Mac ini. Pengarah Urusan Plus Datuk Nik Airina Nik Jaafar berkata, tempoh berkenaan bakal menjadi waktu puncak pergerakan orang ramai pulang ke kampung serta kembali semula ke Lebah Kelang selepas cuti perayaan. Pihak Plus akan menggerakkan lebih 6,000 petugas-petugas khas untuk perayaan ini dan ia termasuk juga beberapa pasukan-pasukan di Lebuh Pejabat, Region Office dan Section Office. 34 lokasi Smart Lane juga akan dibuka di lokasi strategik bagi meningkatkan kapasiti trafik. Kelajuan maksimum yang dibenarkan di laluan berkenaan adalah 60 km sejam kerana lorong itu lebih sempit berbanding lorong utama. Mula daripada 18 hingga 30 Mac tidak akan ada penutupan lorong yang melibatkan kerja-kerja penyelenggaraan rutin kecuali kalau ada emergency, kerja-kerja emergency yang perlu penyelenggaraan ataupun repair segeralah. Susulan jangkaan peningkatan trafik itu, Plus menggalakkan orang ramai untuk merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan akses kemudahan jadual perjalanan digital MyPlus TTA di aplikasi Plus. Ia bagi memastikan pengguna lebuh raya dapat mengelak terperangkap dalam kesesakan selain meningkatkan pengalaman perjalanan pengguna semasa musim perayaan. Menurut Pengurus Besar Kanan Operasi Plus Muhammad Yusof Abdul Aziz, menerusi MyPlus TTA, pengguna boleh merancang perjalanan berdasarkan ramalan masa perjalanan sebenar yang dianalisis menggunakan data trafik Plus secara langsung. MyPlus TTA ini adalah satu platform digital yang mana ia boleh membantu pengguna yang ingin menggunakan lebuh raya merancang perjalanan mereka melalui data yang kita buat simulation. Kita akan tunjukkan apakah pattern trafik tersebut di sepanjang perjalanan mereka ingin teruskanlah, dan di masa yang sama juga sebenarnya mereka akan dapat satu real time punya information apa yang berlaku di sepanjang perjalanan tersebut. Platform ini membantu pengguna memilih masa perjalanan memasuki lebuh raya sekaligus membantu mengurangkan kesesakan dan pertembungan trafik terutamanya di laluan kritikal lebuh raya. MyPlus TTA juga menyediakan cadangan laluan alternatif dan pilihan laluan tol mengikut keperluan perjalanan pengguna. Jadual perjalanan MyPlus TTA juga adalah satu benda yang amat mudah untuk kita akses daripada telefon pintar kita. Tetapi kena ada kami punya Plus app ataupun aplikasi Plus. Kemudahan ini turut mendapat sambutan baik daripada pengguna lebuh raya yang menjadikan MyPlus TTA sebagai sebahagian daripada persediaan mereka pulang ke kampung halaman. Sebelum guna, kita tak tahu jadual perjalanan yang dicadangkan, tapi bila tengok jadual yang dicadangkan tu memang sampai cepat. Kita nak memadu daripada poin A ke poin B dengan keadaan yang selamat dan selesa. Sangat-sangat bagus dan sangat berguna bagi saya.